Kenapa anda perlu jadi perancang harta pusaka Islam? Adakah anda tahu bahawa anda boleh jadikan perancang harta pusaka Islam sebagai satu kerjaya, dan pada masa yang sama anda dapat membantu lebih ramai umat Islam untuk merancang harta pusaka semasa masih hidup melalui dokumen wasiat, hibah dan deklarasi harta sepencarian. Pada masa yang sama, anda juga dapat membantu umat Islam untuk menyelesaikan urusan pusaka mereka yang tertangguh bertahun-tahun lamanya akibat kurang ilmu, masa dan sebab-sebab yang lain lagi. Sebagai seorang perancang harta pusaka Islam, ia dapat membantu untuk anda meningkatkan potensi pembangunan kerjaya anda. Indah kan? Anda dapat menjadikan perancang harta pusaka Islam sebagai kerjaya, pada masa yang sama dapat membantu lebih ramai orang Islam berkenaan perancangan harta pusaka. Yang kedua, ia dapat menolong meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hukum pusaka Islam. Pemahaman perancangan harta pusaka yang betul dan patuh syariat di mana kita dapat berkongsi dengan lebih ramai umat Islam. Dan yang terakhir iaitu dapat membantu untuk menyediakan dokumen perancangan harta pusaka mengikut keperluan setiap individu. Ia dapat membantu pelanggan memelihara, melindungi dan mengagih harta mengikut prinsip syariah. Semoga informasi ini dapat membantu anda untuk mengembangkan kerjaya pilihan anda.